Kebelakangan ini saya lihatlah ada ramai orang yang mendesak Ngakoming ini untuk letak jawatan susulan kekalahan Teluk dalam PIN Johor. Tetapi dalam video ini saya bukan nak dia letak jawatan. Saya nak DAP keluar daripada kerajaan Madani. Ada 3 hujah saya nak bagi ya. Pertama, kan dulu Ngakoming sendiri yang kata jika kerajaan tidak mengiktiraf UEC, DAP pula yang akan keluar daripada kerajaan. Tetapi sehingga hari ini UEC masih belum diiktiraf. Jadi bila lagi DAP nak keluar daripada kerajaan Madani? Kedua, kan Kopitiong sendiri juga pernah kata jika Azam Bagi tidak pergi, DAP pula yang akan pergi. Ya, Azam Bagi memang dah pergi daripada SPRM, tetapi dia kemudiannya dilantik sebagai ahli lembaga penasihat NFCC oleh Yang di-Pertuan Agong atas nasihat Perdana Menteri sendiri. Mungkin ada orang yang katalah dia sekarang bukan di SPRM tetapi di tempat lain. Tetapi Azam Baki ini masih individu yang sama. Isu pemilikan saham dan dakwaan mafia korporat juga tidak hilang hanya kerana dia bertukar jawatan. Ketiga, kan DAP sendiri juga pernah kata jika kerajaan Madani gagal melaksanakan reformasi dalam tempoh 6 bulan, mereka juga akan keluar daripada kerajaan. Tetapi sekarang dah masuk bulan Julai, reformasi yang dijanjikan itu dah dilaksanakan ke? Kalau dah lupa janji-janji reformasi yang saya maksudkan, ya boleh lihat video yang saya post sebelum ini.